cuba nak panggil ayah dengan adik dia, tapi ayah dengan adik dia tak dengar. Puas dia jerit, tapi tak ada siapa pun yang sedar dia ada kat situ. Dan akhirnya dia terduduk sambil memerhati je dari sudut bilik. Tak lama lepas tu, dia nampak mak dia ni masuk bilik dan peluk ayah dia. Dia cepat-cepat berlari nak peluk mak dengan ayah dia, tapi tak dapat. Tak dapat juga. Puas dia menangis, panggil, jerit, tapi semua tu sia-sia. Berhari-hari dia duduk dalam rumah tu, seorang pun tak perasan dia. Tapi kata adik tu, kata budak tu, dia rasa satu kepuasan, perasaan yang bahagia sangat-sangat, sebab dia nampak yang keluarga dia still bahagia walau tanpa dia. Dia nampak yang adik bongsu dia dah sihat. Dan yang paling bahagia dia cakap, bila dia nampak mak ayah dia doakan dia setiap kali lepas solat, dia dapat rasakan satu perasaan seronok, ringan dan bahagia. Dan rupanya kali ni dia datang untuk jumpa Mak Kak Annie ni adalah untuk kali terakhir. Adik tu nak ucapkan terima kasih dekat Mak Kak Annie ni, sebabkan kalau bukan sebab Mak Kak Annie ni, mungkin dia akan duduk dekat taman tu sampai bila-bila. Mak Kak Annie ni cakap, tak apa, Mak Kak Annie ni akan sampaikan doa untuk kebahagiaan dia ni nanti. Lepas je dengar cerita daripada Mak Kak Annie ni, abang ipar Kak Annie yang ada waktu tu dengar sekali memang tak percayalah. Mana mungkin kan orang yang dah meninggal dunia datang balik. Tapi jawapan Mak Kak Annie ni simple je lah. Kalau Allah dah berkehendak, mana mungkin kita nak nafikan dia kan? Apa yang Mak Kak Annie ni nampak bukanlah roh katanya. Ini adalah korin kepada si mati. Mungkinlah yang si korin ni masih belum tahu yang dia ni dah mati. Sebab tu walaupun dia dah tak ada, kerja dia still berjalan. Dia still buat benda yang sama. So, kenapa keadaan sebenar korin ataupun budak tu dalam keadaan berdarah-darah? Kata Kak Annie, arwah mak dia cakap yang budak ni dia meninggal sebab kena langgar dengan kenderaan sewaktu nak melintas jalan pergi dekat customer dia waktu menjual kuih mak dia. Berapa lama dia dah meninggal, mak dia pun tak dapat nak bagi jawapan pasti. Yang kata Kak Annie, dia ingat mak dia cakap last, sebenarnya budak tu dah lama dah ada dekat tepi tasik tu. Dan kata Kak Annie, apa yang dia ingat daripada kisah yang diceritakan mak dia ni, nama budak tu adalah Irfan. Dia tak ingat nama penuh dia, tapi Irfan. Okey, Kak Annie ni pun kalau korang pergi dekat thread, korang akan tengoklah yang dia banyak kongsikan kisah-kisah daripada pengalaman yang dia sendiri alami ataupun yang dia dengar daripada mak dia. Sebab kata dia, arwah mak dia ni kira macam perawat lah dulu. Banyak lagi kisah menarik dekat thread dia yang korang boleh baca. Dan kalau korang baca thread original pun, aku rasa lebih sampai dan lebih dapatlah apa yang dikongsikan